Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke video podcast MySihatCare Challenge 2026 dengan tema Sejahtera Cyber. Dalam era digital sekarang, media sosial bukan sekadar tempat untuk kita berhubung, tapi juga ruang di mana orang ramai cepat bertindak dan membuat penilaian terhadap suatu isu. Antara fenomena yang semakin ketara ialah cybervigilantisme, di mana netizen bertindak sendiri untuk menghukum individu tanpa melalui saluran yang sepatutnya. Persoalannya, adakah tindakan ini membantu menegakkan keadilan atau sebenarnya membawa kesan yang lebih buruk? Bagi membincangkan isu ini, kita bersama 3 orang panel, iaitu Zara, Asmira dan Tasnim yang akan berkongsi pandangan dan perspektif mereka. Jadi, mari kita mulakan perbincangan kita pada hari ini dengan soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan cybervigilantisme dan mengapa ia semakin merasar dalam masyarakat hari ini? Cybervigilantisme merujuk kepada tindakan individu atau kumpulan yang menggunakan platform dalam talian untuk menghukum atau mendedahkan maklumat seseorang tanpa menggunakan saluran undang-undang yang sah. Sebagai contoh, mereka menyebarkan maklumat peribadi atau menyerang individu di media sosial. Fenomena ini semakin berleluasa kerana penggunaan media sosial semakin meluas, di mana maklumat mudah menjadi viral. Selain itu, ramai yang terdorong oleh emosi dan tindakan dan rasa ingin menegakkan keadilan dengan segera. Ya, saya setuju dengan pendapat anda. Soalan yang kedua. Pada pandangan anda, apakah faktor utama yang mendorong netizen bertindak sebagai hakim di media sosial? Pada pandangan saya, antara faktor utama yang mendorong netizen bertindak sebagai hakim di media sosial ialah faktor kepentingan peribadi dan kepuasan diri, di mana netizen bertindak seolah-olah mereka mempunyai kuasa untuk menghukum orang lain dan menganggap ia sebagai satu bentuk hiburan. Walau bagaimanapun, ada juga faktor lain seperti anonimiti dan pengaruh emosi. Baik, terima kasih. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Apakah kesan cybervigilantisme terhadap mangsa dari sudut emosi, mental dan keselamatan diri? Dari segi emosi, mangsa boleh berasa malu, sedih dan hilang keyakinan diri akibat kecaman, hinaan dan penyebaran maklumat peribadi mangsa di media sosial. Dari segi mental pula, mangsa mengalami tekanan yang serius seperti kemurungan, kebimbangan dan trauma. Ia boleh mengganggu kehidupan harian mangsa seperti pekerjaan, pelajaran dan hubungan sosial. Dari segi keselamatan diri, cybervigilantisme boleh mendedahkan maklumat peribadi mangsa yang boleh membawa kepada gangguan fizikal dan ancaman. Saya setuju dengan pandangan anda. Soalan seterusnya. Bagaimanakah cybervigilantism dapat mempengaruhi keharmonian masyarakat dan prinsip keadilan? Cybervigilantisme boleh menjejaskan keharmonian masyarakat kerana ia mendorong ke arah hukum tanpa usul periksa, sekaligus dapat mencetus konflik, perpecahan dan buli cyber dalam kalangan masyarakat. Dari segi keadilan pula, tindakan ini melanggar prinsip asas undang-undang kerana seseorang boleh dikenakan hukuman tanpa bukti yang sah. Ia juga boleh menyebabkan penyebaran maklumat palsu dan hukuman yang tidak setimpal. Tindakan ini juga boleh menjejaskan kepercayaan terhadap sistem undang-undang negara. Baik, terima kasih. Kita teruskan dengan soalan yang terakhir. Apakah langkah terbaik yang boleh diambil oleh masyarakat bagi menangani isu ini secara beretika dan selari dengan konsep sejahtera cyber? Antara langkah terbaik yang boleh diambil, warga cyber mestilah mengamalkan sikap bertanggungjawab sebelum berkongsi suatu maklumat dengan menyemak kesahihan sumber agar tidak menyebarkan fitnah atau berita palsu. Mereka perlu mengelakkan daripada menghukum atau memalukan individu tanpa bukti yang sah. Setiap individu mestilah mengamalkan nilai empati dan keadilan dalam setiap tindakan agar persekitaran cyber kekal selamat, harmoni dan sejahtera untuk semua orang. Terima kasih atas pendapat anda. Jelas bahawa cybervigilantisme memberi kesan yang besar bukan sahaja kepada individu yang terlibat, tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Sebagai pengguna media sosial, kita perlu lebih bertanggungjawab dalam setiap tindakan, terutamanya sebelum menyebarkan sesuatu maklumat. Berfikirlah dengan rasional, semak kesahihan dan elakkan bertindak mengikut emosi. Seiring dengan tema sejahtera cyber, marilah kita bersama-sama mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat dan beretika. Terima kasih kepada para panel dan semua yang menonton. MySihatCare Sejahtera Cyber 2026.